Beliau dalam keadaan junub setelah bercampur dengan isterinya. Lalu baginda pun mandi dan juga berpuasa. Okey, baik, ini soalan yang sangat-sangat bagus dan ia perlu untuk jawapan yang memberi faham kepada masyarakat mengenai perkara ini. Kalau kita lihat dalam sejarah ketika mana Nabi SAW, hadis ini diriwayatkan dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan juga Sahih Muslim, berbunyi kana yudrikuhu al-fajru wa huwa junubun min ahlihi thumma yaghtasilu wa yasumu. Adalah Nabi SAW itu pernah mendapati fajar telah terbit, dan ketika itu beliau dalam keadaan junub setelah bercampur dengan isterinya. Lalu baginda pun mandi dan juga berpuasa. Maka dalam hadis ini kita faham bahawa andai kata seseorang itu dia berada dalam keadaan junub di malam harinya, tetapi pada esok harinya telah pun masuk waktu subuh dan dia memang telah pun berniat untuk berpuasa, maka boleh baginya untuk mandi hadas dan juga menyambung puasanya. Dia tidak dikira sebagai batal puasanya, bahkan ia dibenarkan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.